Katalah kalau harga tu 300k. Okey. Harga market Okey. 300k. Lepas tu environment situ kebanyakan orang jual rumah 250. Okey. Rasa nak jual harga 300k tu laku tak? Tak. Laku lah. Sebab selling price tau. Selling price tu kalau ikut area situ 250. Okey. Kalau nak laku cepat kena jual 245 atau 240. Drop lagi. Kadang-kadang kan tu lah, kadang nak kena power owner. Memang value dia tu 300k. Tapi tengok pula environment situ. Okey. Faham tak? Kalau katalah kan orang jual rumah 290. Tak boleh drop sikit. Oh. Kita nak bagi faham owner pasal value tu. Okey. Bagi risau owner faham pengharapan tinggi. Dengan harga yang dia bagi. Dia pengharapan tinggi sangat. Dengan harga dia bagi tu kita kadang salah kadang. Yalah, tu yang tak dapat jual tu. Kadang kita nak bagi kalau kadang kita nak bagi tahu harga ni mahal ni. Aha. Kan takut dia sentap pula nanti. Oh. Kadang nak kena jaga juga ni. Okey, betul. Melainkan kita tunjuk proof. Bukti katalah kita screenshot. Semua listing ada kat Mudah. Ataupun kita tanya ChatGPT kan. Dan age pun dah boleh tak? Dia age. Jadi kita tunjuk ni, screenshot tunjuk. Okey encik, rumah yang encik bagi tahu tu harga 300 kan. Tapi dekat tempat lain, platform lain jual standard orang jual 220, 260. Jadi kalau kira encik rasa harga encik ni boleh jual cepat tak? Okey. Tu. Okey. Lepas dia pula owner dia beritahu, rumah saya dah renovate. Tapi kadang ada setengah buyer kadang tak peduli renovate apa semua. Betul. Yang buyer tahu, yang ada buyer tahu buyer nak beli rumah harga murah.